Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu assalatu wassalamu ala rasulillahi asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر وبتمم بالخير ربنا زدنا علما وارزقنا فهما Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung surah Asy-Syura ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23. Selepas daripada kita sebut berkenaan dengan takhwif ataupun warning ataupun tabsyir dan juga berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, yang Allah Taala janjikan berita gembira ni untuk orang beriman. Lalu pada malam ni ayat 23 ni tabsyir yang mana nak royak betulnya kenabian serta menggalakkan orang dalam beramal. Baik. Istilah tafsir ni diambil daripada ayat ni lah, dalam surah Asy-Syura ni. Sebab Allah Ta'ala sebut perkataan tafsir tu. Allah Ta'ala sebut, "Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah." Itu. Dzalikal ladzi yubashshirullahu ibadah. Itulah ya Allah Ta'ala gembirakan hamba-hambanya, iaitu mereka yang diberikan berita gembira bahawa mereka beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Maka apabila berita gembira ni telah Allah Ta'ala bagi pada dia, maka dia hendaklah berusaha untuk jadi orang yang gembira. Dan berita berkenaan dengan gembira ni, syurga ni, limpah kurnia nikmat yang besar yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia tu. Jadi pada siapa Tuhan beri berita gembira ni? Adakah semua orang? Da alladzina amanu wa amilus salihat, iaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman, mentauhidkan Allah, beramal soleh, tidak buat benda bid'ah. Beriman, mentauhidkan Allah, tidak syirik, beramal soleh, tidak buat benda bid'ah. Kemudian, qul la as'alukum alaihi ajr. Katakanlah, Nabi SAW disuruh oleh Allah Ta'ala supaya kata, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kamu sebagai upah tentang ajaran Islam yang aku sampaikan ini. Nabi SAW tak pernah minta upah kepada umatnya untuk mengajar. Ayat ni jelas bahawa kita minta upah tu tak boleh. Tapi kalau orang nak beri pada kita, kita boleh ambil. Boleh ambil. Tapi nak minta upah, jangan sama sekali. Allah Ta'ala meletakkan syarat dapat mempelajari ilmu wahyu ni tanpa upah, nombor satu. Malah kata setiap kali kita kena belajar, berapa? Supaya semua orang ni ambil peluang untuk belajar. Ayat ni bukan kata tak boleh ambil upah guru agama ni, tak boleh ambil upah. Tak, anak murid yang berkemampuan kena hargai guru tu dengan bayarlah sikit gapo ko orang panggil hadiah. Tapi kalau nak menetapkan satu upah tu dengan saja-saja, tak boleh. Kecuali ada kos di situ. Misal kata
dia mari tu dengan minyak dia ke, gapo ke semua ke. Hak tu pun bila orang nak bawa agama ni dia kena berkorban dulu. Dia kena berkorban dulu. Mengorbankan duit dia dulu sebelum pada duit orang lain. Sehingga ke zaman kita ni ada orang ya tak boleh nak panggil ustaz tu sebab tak ada duit nak bayar ke dia. 3,000 ya lah, 4,000 ya lah. Ini semua benda-benda yang karut, benda-benda yang tidak sabit dengan ajaran Nabi SAW. Ada satu lagi tafsir ajra ni, selain daripada upah dalam bentuk keuangan dan harta, boleh terjemuh juga di sini sanjungnya, ataupun nak suruh orang sayang ke dia, nak suruh orang panggil naik ke dia bila dia mengajar. Itu masalah juga. Walaupun tidak ambil upah mengajar, tapi itu pun masalah juga. Iaitu masalah nak suruh orang sanjung dia, nak suruh orang cium tangan dia kok. Dah, lepas tu dia dakwa macam-macam. Misal kata dakwa dia tu salam dia salam dengan tok guru dia salam dengan tok guru tu siapa salam ke Nabi. Nak suruh mari salam dengan dia belaka. Dekat ulama-ulama, contoh Dr. Al-Buti, Syekh Buti, Dr. Said Ramadan Al-Buti Al-Syahid, dia haramkan orang cium tangan dia. Dia tak siap orang cium tangan dia. Kalau orang cium tangan dia tarik. Walaupun anak murid dia tu nak hormat ke dia, tapi dia kata tak ada gapo aku, dia kata. Aku tak ada besar gapo pun. Mu hanya hormat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Atau orang panggil guru yang betul-betul zuhud lah. Kita hari ni cium tangan tu guru, cium kat ni. So, pakak ni pula. Balik pula. Bagaimana kita nak tengok dia? Orang duk cium. Dan bila kita tengok Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin, Ibn Utsaimin, apabila anak murid dia baca syair kepada dia, baca syair puji dia, dia suruh berhenti. Pengurusi majlis, sebelum dia ceramah tu, pengurusi majlis kenal ke diri dia. Siapa dia Syekh Salih Al-Utsaimin, dia siapa dia, orang mana, pendidikan dia. Dia kata cukup. Bobo. Orang kenal dah aku, dia kata. Mu tak payah kenal tak apa. Ada seorang ulama kita ni, seorang besar tu, orang puji dia, orang apa, senyap, pakai duduk senyap. Tak ada halal dah. Tak ada halal kata orang puji kita. Itu perbezaan. Ulama-ulama yang memegang manhaj salaf dengan ulama-ulama yang kata zuhud, tapi sebaliknya tidak zuhud mana pun. Baik. Illal mawaddata fil qurba, malaikat hanya kasih mesra dalam pertalian kerabat. Maksud ayat ni, Nabi tidak mengharapkan balasan upah daripada umatnya kecuali hanya mengharapkan pertalian rapat antara baginda dengan umatnya sahaja. Makna kata Nabi SAW harap semoga umatnya menghargai pertalian sama-sama saudara Islam ni. Dan kalau Nabi SAW berdakwah di Mekah, memanglah ada pertalian orang yang rapat-rapat dengan Nabi SAW. Biar tafsir yang pertama. Tafsir yang keduanya, iaitu permintaan Nabi supaya orang beriman tidak dilayan oleh kaum kerabatnya. Sebaliknya di pulau ni makna kata wak tak cara. Nabi tak minta sebagai upah sekarang dah. Lepas tu wak tak cara pula. Yang ketiganya perkataan kurba ni boleh terjemuh sebagai rapat. Qarib kata dasar dia digunakan dalam perkataan sahabat qarib. Sahabat qarib ni makna sahabat orang rapat sungguhlah, bermaksud sahabat paling rapat. Kalau kita nak ayat agak bahawa Nabi tak say pun upah, sebaliknya Nabi nak dia tu rapat dengan Allah Ta'ala. Tu makna kata dia tu balik kepada tauhid dan meninggalkan ajaran yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Situ duduk dia. Maksud yang ketiganya diberi oleh para mufassir, iaitu Nabi tidak minta upah melainkan hanya berharap supaya mereka layan Nabi sebagaimana saudara mara. Tu ya. Sebab apa? Sebabnya apabila orang tak terima kita, dakwah kita ni, kalau dia buat baik dengan kita pun kita berasa suka dah. Ni apabila dia tak terima dah sekarang dah, lepas tu
Kita pula sendirinya orang buat tak tahu pula kita. Buat muka masal ke, jumpa kita buat nganyi kita ke, rasa sakit hati lagi. Nabi pun orang tak terima ajaran Nabi ni, tapi kalaulah ada orang boleh senyum ke Nabi ke, tawa air ke, orang panggil rapat daripada sudut manusiawi. Tak apa dah lagu tu. Baik. Yang keempatnya, para mufassirin kata dia maksudkan kurban ni ahli keluarga baginda, iaitu Ali, Fatimah dan keluarga dipanggil sebagai Al-Bait. Tetapi ayat ni kalau kita tengok turun di Mekah, masa tu Fatimah kecil lagi, belum lagi berkahwin dengan Ali. Makna kata kalau kita nak nak guna secara umumnya, bagaimana yang Ana sebut tadi lah, bahawa Nabi orang tak terima, tapi kalau boleh layan sebagai keluarga, dilayan sebagai kaum kerabat pun tak apa dah. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Dan siapa sahaja yang dapat melakukan sebagai kebajikan, nescaya kami akan tambah untuknya kebaikan. Siapa yang mengerjakan sesuatu kebajikan, maka Allah tambah lagi kebaikan yang lain untuk dia. Iaitu Allah Ta'ala tambah taufik untuk buat kebajikan semasa di dunia. Di akhirat pula Allah Ta'ala bagi pahala ke dia. Innallaha ghafurun syakur. Ghafurun syakur. Innallaha ghafurun syakur. Makna kata Allah Ta'ala ni ghafur, maha pengampun, syakur dan amat menghargai. Allah menghargai makhluk hak ibadah pada dia, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedia untuk ampun dosa. Baik. Ayat 24 ni dia panggil ayat dia panggil syikayah, iaitu ini tuduhan musyrikin Mekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tuduhan sama diberikan kepada penyebar tauhid sampai ke hari ini. Orang yang membawa tauhid sampai ke hari ini pun dia akan dituduh sama dengan orang tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok gapo dia orang tuduh. Misal kata hari ni orang kata kita Wahabi tak, misal kata. Nah, Wahabi ni satu benda yang perkataan yang suhumna lah ni ya. Kalau orang nak bawa sunnah ni, Wahabi. Ada ustaz tu seorang tu, seorang besar tu, Wahabi belaka dia. Dengar ke Wahabi ni, pelik ni, dengar ke Wahabi ni tak setuju ni. Jadi seolah-olah dia istihar kata hak ni musuh dia ni. Musuh hak tak setuju dengan pendapat dia tu. Kita ni kalau ada orang tak setuju dengan pendapat kita, dan orang tu amari hujah, dan hujah orang tu betul lebih pada kita kena terimalah hujah orang. Tak, kena berhujah dulu baru nampak betul. Ni demo pakai hujah akal. Hujah akal nak lawan dengan wahyu. Dia kata puak-puak ni wak mari Quran ni, wak mari hadis, wak mari wahyu juga. Memanglah kita guna wahyu, kita guna Quran, kita tak guna kepala otak kita untuk faham Quran. Demo hak tak guna ulama-nya. Kita faham ni sebagaimana ulama faham. Nah, kita faham sebagaimana ulama faham. Bab ziarah kubur kita faham sebagaimana ulama faham. Kita tak faham sebagaimana nemo faham. Nemo faham kalau orang mati tu, walaupun dia mati, berkat tu ada lagi. Boleh nak berkat lagi. Ada lagi keberkatan sebab tu demo kata boleh minta orang mati. Ada pun kita hak ahli sunnah sungguhnya tak ada orang mati. Mati tu mati. Dia memerlukan doa daripada kita. Bukan kita nak suruh minta dengan dia, dengan berkat kita, dengan gapo. Ni muamalah hadis macam-macam. Ada orang dia ajar dengan tawassul dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, gapo semua. Tu masa Nabi hidup, lain cerita. Lain cerita. Sebab puak-puak ni dia ada satu akidah. Akidah dianya iaitu akidah dia panggil hayati. Hayati ni akidah Nabi Muhammad hidup lagi. Boleh marilah majlis dia. Lepas tu Habib dia belalak mata-mata tengok Nabi tu. Marilah majlis dia. Majlis tu belalak mata-mata dia kelih. Marilah majlis. Sebab apa? Tu kelebihan tu hawi ke dia. Boleh tengok Nabi. Lepas tu wak mari pula kelebihan macam-macam pula. Yang di antara kelebihan wak marinya, nak pergi jumpa Habib dia tu, kita kena semaya taubat dulu.
Sedangkan hak mari jumpa Nabi tu macam-macam orang. Adakah Habib dia tu lebih pada Nabi lagi? Apa kena maya taubat jumpa dengan Habib dia tu? Seolah-olah Habib dia tu tahu belakang, gapo dalam hati. Kalau dia mengaji tauhid betul-betul, dia tidak akan termasuk dalam golongan ini. Betapa karutnya puak ni pada hari ini. Baik, kita tengok tuduhan gapo. Am yaqulu naftara 'ala Allah, am yaqulu naftara 'ala Allah kadhiba. Adakah mereka mengatakan dia telah mereka dusta terhadap Allah? Musyrikin Mekah ni, dia pegang agama, orang panggil agama tok nenek. Agama tok nenek. Dan pada rianya, agama tok nenek ni hak paling betul sekali. Dan dia kata agama dia ni adalah agama peninggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni, pahal lagu ni. Padahal jauh dengan Nabi Ibrahim. Dia pahal lagu tu buat dia. Nak buat lagu mana? Dan bila Nabi Muhammad mari, Nabi Muhammad kata, gapo hak mau pegang ni salah. Gapo hak pegang ni tak betul. Bila Quran mari, Quran ni adalah salah satu daripada alat pengesan. Dia panggil. Supaya kita scan. Untuk scan akidah seseorang itu kena tengok Quran. Maka Al-Quran, bila Nabi Muhammad baca, scan pada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ni, nampaklah kata musyrikin Mekah ni, akidah dia tak betul. Akidah tok nenek. Dan musyrikin Mekah sebagaimana kita tahu ni, dia memang kata dia memang kata Allah tu menerima Allah sebagai Tuhan yang menciptakan. Yang mentadbir separuh-separuh. Baik, fa in yasha, Allah Taala kata apa tu? Fa in yasha illahu yakhtim ala qalbik. Jika Allah menghendaki, dia boleh menutup hatimu. Jika Nabi Muhammad betul-betul berdusta di atas nama Allah, bawa ajaran baru, ajaran tak betul, Allah Ta'ala sendiri akan tutup hati Nabi. Allahu Akbar. Baik, kalau kita tengok sini kan, kalau Nabi bawa ajaran tak betul, Nabi pun akan dikunci hatinya. Kalau Nabi tu bawa ajaran yang tak betul, kalau Nabi bawa ajaran hak rekod agama. Sebab itulah orang hak bawa benda bid'ah ni Tuhan tutup pintu hati dia. Orang hak rekod amalan ni Tuhan tutup pintu hati dia. Kerana dia tu orang beragama dan dia mari rekod amalan yang tidak ada sandaran langsung daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi rekod agama tu, Allah Subhanahu Wa Taala tutup pintu hati dia. Ayat ni juga ada maksud yang lain. Kalau seorang bukan Nabi tapi yang ngaku sebagai Nabi, Allah Ta'ala matikan terus dia. Banyaknya tak lama orang lagu ni. Tak lama. Allah Ta'ala tak beri peluang ada seorang yang mengaku Nabi palsu. Baik. Sebab tu kita dengar ramai orang hok lepas pada Nabi wafat, orang panggil ngaku Nabi palsu ni, yang mampu cepat. Yang mampu tu cepat sikit. Tapi orang hok rekod ajaran baru ni, hak ni kau ada semua. Rekod ajaran baru ni. Baik. Wa yamhullahu al-batil, Allah menghapuskan perkara yang salah. Ini kaedah. Kaedah Allah Ta'ala pasti ke agama Islam sahaja yang benar, yang kekal, Allah Ta'ala hapus ke ajaran salah. Cara lagu mana? Baik. Semua agama kata dia betul belaka. Tapi apabila berhujah dengan Islam, semua kalah belaka. Cuma tinggal tak apa cerdik ya duduk oleh agama-agama lain. Begitu juga dengan bawa sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW ni betul. Sunnah yang betul. Apabila sunnah Nabi ni hak paling betul, semua ajaran-ajaran yang mari selain daripada ajaran yang diajak oleh Nabi SAW, semua ajaran salah belaka. Ajaran tak betul dengan agama.
Dan apabila ajaran itu tidak betul dengan agama, Allah Subhanahu wa taala zahirkan kata agama ni benda betul. Agama ni benda molek, agama ni benda comel. Siapa sahaja yang cuba untuk lawan agama ni, Allah Subhanahu wa taala akan sediakan kepadanya neraka. Allah Taala sedia pada dia. Nampak tu, jangan main-main. Baik. Wa yuhiqqul haqqa bi kalimati, dia menetapkan yang benar dengan kalimah wahyunya. Allah menyampaikan kebenaran kepada manusia melalui ayat Quran, hujah dan dalil. Dan ayat memaksud Allah Ta'ala nak sapa kebenaran kepada manusia ni dengan cara Allah Subhanahu wa taala royak bagi benar pada kita semua. Satu lagi pendapat, Allah Ta'ala ni bantu Nabi alaihi wassalatu wassalam. Rasul-rasul hak mari ni Allah Ta'ala bantu dengan mukjizat. Allah Ta'ala beri kepada dia mukjizat. Dan mukjizat terbesar kepada kita semua itu mukjizat Al-Quran. Yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sapalah kepada hari ini. Innahu alimun bidzatis sudur, dan dia Maha mengetahui segala apa yang ada dalam isi hati manusia tu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ikhlas ataupun tak ikhlas manusia beramal tu, innahu alimun bidzatis sudur. Selaginya Allah Ta'ala tahu bahawa dengan perantaraan wahyu Quran, bila dia dengar berkali-kali, maka kebatilan itu akan hancur. Sebab tu kita kena duduk dengan kebenaran. Sebab sebagai kebatilan yang mari kepada kita ni bagi tak betul, dia akan hancur gitu sahaja. Aqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana mashhuda. Baik, ayat 25. Ayat 25 ni kenapa kena seru Allah sahaja? Soalan dia. Apa kita kena seru hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja? Wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata an ibadih. Dan dialah menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan dia boleh memaafkan siapa sahaja, memaafkan begitu sahaja dosa-dosa lain. Hak lawan Nabi ni diingatkan berkenaan dengan ayat ni. Baik itu mereka masih ada harapan lagi untuk mereka bertaubat pada Allah Ta'ala dan menerima ajaran Nabi SAW. Mana kata sebelum ni mereka syirik, belum pada mereka mati tu, Allah Ta'ala beri peluang untuk mereka terima ajaran Allah Ta'ala. Taubat di sini makna kata kembali pada Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dan taubat di sini makna kata meninggalkan benda bid'ah. Baik. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, dan memaafkan kejahatan. Mana awak jahat tu, Tuhan maaf. Kalau minta apa dengan Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma taf'alun, wa ya'lamu ma taf'alun, dan dia mengetahui apa sahaja yang kamu kerjakan. Mana kata orang yang bertaubat daripada dosa syirik ni, syirik hanya diterima oleh Allah Ta'ala dengan jalan taubat sahaja, tak diterima dengan jalan lain. Dosa besar ni perlu pada taubat juga. Tapi kalau dengan kemurahan Allah Ta'ala, Tuhan boleh hapus dosa kita dengan Tuhan ni. Tapi dosa syirik ni minta maaf, taubat soal. Kalau dosa bid'ah pula, buat benda-benda bid'ah, kena balik pada sunnah Nabi. Cuma orang lah ni, dia tak faham apa ya bid'ah. Bila dia tak faham, dia duduk kubur kat sini, kata kalau begitu bid'ah berlaku, nak kata bid'ah apa lah. Kecek lagu ni tak apa cerdik lah mana. Kalau ada orang kecek lagu ni, dalam lah, kalau dalam gapo, kata saya tak cara dah. Bodoh benar. Tak pandang, okey, otak kita nak kecek dengan dia tu. Kita hak terima sunnah ni cerdik. Boleh mikir. Ya? Dia hak terima barang-barang tak pakai kawal tu. Allah, jadi agama je sepuluh katung. Jadi sepuluh katung tu ubik hak baru pula. Nabi pakai topi cowboy pula. Dah. Dari sepuluh katung 6 dah tu. Ambil sanak pakai topi ni. Pok-pok ni macam-macam dia. Pakai sanak serban. Sanak kain serban.
Dah. Ha. Siapa ada orang marah kita kata Nabi letak atas bahu ni, memanglah kain dia Nabi letak atas bahu semua kain. Sebab negara Arab ni negara berdebu. Nabi buat lapik, Nabi buat sapuh, maka ada kain. Kalau kita pakai kain tu serupa dengan Nabi, boleh pahala. Dah, kita ambil kain, kita letak atas bahu kita. Tak apa. Kita tidak duk marah tu. Ambil kain buah atas tu. Boleh pakai dia. Ha. Tapi ada juga orang ambil sanak pula kain atas bahu ni. Ada sanak dia pula. Ada sanak dia pula. Padahal tu orang panggil sunnah jibliyah. Iaitu sunnah hak Nabi pakai. Kalau kebetulan kita tiru Nabi, boleh pahala. Tapi kalau kita pakai seluar pun tak ada apa satu. Dah, tak ada apa satu pakai seluar pun. Kalau kita pakai baju biasa pun, asalkan tutup aurat. Islam menetapkan tutup aurat sebagai pakaian kita. Boleh pahala. Cuma kalau nak pahala lebihnya, Nabi sentiasa tutup kepala. Kita pun tutup kepala kita mayat. Dia pun pakai piyah. Pakai piyah. Lepas tu, pakai ada hak tak pakai piyah tu, dia pakai supaya orang Saudi pakai tu. Pakai kain atas kepala dah. Tapi dia modak bila kita letak kain gitu, tu pakaian Wahabi. Juga ustaz seorang Malaysia tu, hak Kedah tu ada seorang. Orang kata tu pakai Yahudi, dia kata, tok kain atas kepala tu, dia panggil Toya Alisah Yahudi, tutup atas kepala. Yahudi tutup atas kepala, dia kata. Kalau kita nak bahas kan, pakai orang Azhar tu, Syekh Azhar tu pakai jubah tu kan. Jubah hitam luar tu dah. Padri Kristian pakai gitu juga. Kalau kita nak bahas bab pakaian, bab tu kata jangan jadi bodoh. Minta maaf lah kata bodoh malam ni deh. Jangan jadi bodoh. Nak kecek hal pakaian ni, kita kena faham dulu sunnah jibliyah tu gapo sunnah. Kalau Nabi pakai, orang Arab pakai jubah. Nabi orang Arab, dia pakai jubah. Dan kita pakai jubah. Boleh pahala sebab kita nak tiru Nabi. Tapi janganlah kata, ni serban ni kita ada sanak. Sanak kitanya gini 7 lapis, 7 tikak serban, tikak. Tu kena tutup ling. Kalau tutup ling kiri, maksud gapo? Ling kanan, maksud gapo? Ada maksud dia nya pula. Lepas tu buat mari riwayat mana tak tahu ceritanya. Ada orang tu kapal Mak Saleh masuk kat tu, dia sengit serban dia, sengit kapal. Nak ayat wikramat Datuk Wali tu. Bapa mu tak pergi belajar ilmu tu, mu disengit kapal orang Palestin, orang Israel, orang lawan Palestin tu. Apa mu tak buat gitu hati? Kalau nak keramat kak. Kalau kita kecek lagu tu kak, dia mau kata macam-macam lah. Tapi itu hakikatnya. Agama bukan benda yang membodohkan akal. Agama ni nak ajar kita supaya jadi cerdik. Agama ni bukan mari nak ajar kita supaya jadi bodoh. Karamah lah satu benda yang kita percaya. Karamah ni. Tapi karamah itu benda yang tidak diminta oleh seorang hamba. Tu hewi ke dia. Masalah orang zaman hari ni beramal untuk jadi keramat. Itu masalah besarnya. Beramal untuk jadi keramat. Itu jadi masalah besar. Padahal beramal ni kerana Allah Ta'ala. Bukan nak suruh jadi keramat, nak suruh jadi gapo. Tak. Itu perkara yang berlaku pada hari ini. Allahu Akbar. La hawla wala quwwata illa billah. Jadi mana kita nak faham benda ni kalau kita tak faham, tak ngaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu anak kata orang sanak serban ni tak ada. Sanak mari mana serban sanak ke apa? Orang Allah duk mari sanak kau tu sanak kau ni. Siapa bai pun sanak juga. Bai ni sanak daripada bila? Duk mari bagi sanak ni ada. Tak syekh seorang. Ngetipu ke sanak gitu ya. Kita duk kata sanak hadis ni sahih ni tak pakai. Apa kita kata ni sanak hadis ni tak boleh pakai ni pasal putus tengah jalan. Tak pakai tu. Sebab pok-pok tok guru dia mimpi jumpa dengan Nabi belaka. Jumpa dengan Nabi belaka. Tu jadi masalah besar tu. Lepas tu pada hari ni ngajar gini kan kata Wahabi ngajar, cara Wahabi ngajar. Cara Wahabi ngajar betul. Kalau kawan ni ngajar benda betul, dia mau kata Wahabi kawan puas hati. Kawan puas hati. Kalau dia mau kata kawan ni ngajar dengan cara Wahabi, dia mau puas hati. Sebab kawan ngajar ni bagai betul. Gapo yang kawan ngajar dan gapo yang dia mau dengar,
Dua-dua ni akan disoal depan Allah SWT. Sebab tu Nabi royak ke Abu Jahal, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mungkin mu betul, mungkin aku salah. Kalau ngajar betul, mu kata aku Wahabi ke gapo. Ngajar betul, mu kata tak betul. Nak tahu betul ke salah ni, kita jumpa dengan Tuhan esok. Ha? Mu sama mati belaka. Mu ahli sunnah wal jamaah Syairah Maturidiyah pun mati. Aku mu kata Wahabi pun mati juga. Ha, kalau sama mati, sama kita jumpa dengan Tuhan esok. Lagu mana? Cara Tuhan nak kira bercara kita. Tak ada pelik apa. Muka Nabi dakwah pada orang duk royak benda betul ni, Abu Jahal kata gapo Muhammad. Begitu gini. Habis benda tuduh Nabi berlaku. Pecah belah masyarakat. Begitu gini. Tak ada perpaduan. Tak ada kau tu, tak ada kau ni. Padahal kata gapo orang nak kata kita. Allah Ta'ala ajar Nabi jawab, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Mungkin aku betul, mungkin mu salah. Dan mungkin mu salah, mungkin aku betul. Biar Allah Ta'ala yang menjadi hakim kita. Hak mana betul, hak mana salah. Nah, sabi hak nulis dalam Facebook, hak kata kepada hamba, hak nulis dalam Facebook tu, hak kata kita dah. Dan menyebabkan kita ni, orang panggil, orang kata gitu, orang kata gini. Hamba tak rela walaupun satu. Hamba nak doa kepada dia. Allahumma alaika bihi. Biar Allah Ta'ala ambil keputusan terhadap dia. Sebab dia jahat. Yang nulis tu, nulis nak adu domba orang. Nulis nak suruh orang balas. Nulis nak jatuhkan maruah orang. Hamba tak halal walaupun sekeping. Dan hamba nak doa, mulai daripada dia tulis tu, dia sampai ke hari ni pun, dalam semaya kita, dalam sujud akhir solat sunat kita, kita nak doa pada Allah Ta'ala. Biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri pada tapala dia. Sebagaimana cerita barit ke zaman Nabi SAW, hak tulis perkataan cerca tu, didoa kat Nabi supaya lupuh tangan dia. Hamba nak doa sebagaimana apa dia doakan. Supaya kerah tangan dia, supaya lupuh tangan dia, supaya Allah Ta'ala menjahannam dan membinasakan dia. Kerana gapo hak dia tulis tu satu benda ya tak betul. Kalau berasa demo betul, mari jumpa. Kalau berasa betul, mari jumpa. Ha, gitu. Tak ada masalah. Jangan nak doa pada Tuhan. Setiap malam. Adalah masanya. Tak ada pelik apa. Gini, kalau dia mau berasa hak kita tak betul, dia mau doa kita. Dan kita berasa betul. Kita royak ni betul. Tiba-tiba dia mau duk kata kita juga. Kata tanpa hujah, tanpa bukti, tanpa dalil. Hak kita doa supaya Tuhan ambil gapo perkataan demo. Biar Tuhan lupuh katangan demo. Biar Allah Ta'ala rekod katangan demo. Biar Tuhan binasa katangan hak menulis benda-benda fitnah. Itulah doa kita pada lagu mana ustaz kalau doa, orang nak doa hidayah. Hidayah pun kita doa. Doalah pada hidayah. Tuhan berilah hidayah pada orang. Kalau dia ni hak kata, hak tulis, hak kata cerca ke, kalau mu ni orang hak nak beri hidayah ke dia. Dan kalau dia tu masuklah senara, hak nak beri hidayah. Dan kalau dia tak masuklah senara hidayah, minta tolong Tuhan mampu ke dia. Seruh ke dia ke Tuhan. Apa? Hidup atas muka bumi ni, wak kata ke orang, wak fitnah ke orang, nyanyi ke dia. Baik dia mati, tak boleh nak kata fitnah ke apa dia. Kalau Tuhan tak siwi hidayah ke dia. Kalau Tuhan nak beri hidayah dan nama dia tulis senara, Tuhan nak beri hidayah, minta tolong Tuhan beri selalu. Apa? Dia hidup dengan tak ada hidayah tu nyusah kat orang. Tulis lapis tu, tulis lapis ni. Macam-macam duk kata. Tak ada masalah. Kita tak kata ke demo juga. Kita pun tak kata ke demo juga. Hak mana-mana berasa tu, berasalah. Hak mana tak berasa tu, berasalah. Siapa doa lalu. Doa lalu. Kalau bak mengajar sekat-sekat kita tak ada masalah. Kata tu. Tak ada masalah. Tapi ni lebih pada tu pula dah. Lebih pada tu. Hamba ni nego pasal speka masjid. Hamba royak malam ni deh. Ada masjid tu setuju dah nak panggil kita. Lepas tu email kata tak usah. Wahabi pasal speka. Wahabi tak boleh pasal speka juga. Ada gitu. Siapa bata ada kita hantar quotation harga gapo siap ada. Gi bata. Gapo ki Wahabi mai pasal speka. Allahu Akbar. Mula-mulanya molek lah. Mula-mula JK dia tu kenal molek dengan kita. Dah JK dia tu tak faham pun gapo-gapo Wahabi duk tengoklah TikTok kita duk pasal speka gapo molek. Mari hak ni tu gak. Adalah seorang. Bukan tu imej situ dak, tu imej masjid lain. Tu imej masjid lain. Adalah seorang tu imej tu malah sebut nama lah ni, mau gegeh. Patah tak say kata tu email tu kata gini kok ustaz gini. Pakat hamba kata hamba tak ada masalah, hamba buat nego jadi masuk masjid
Pasal spekar tu bukan free. Masjid bayar, kita pergi pasar dan kita tawarkan harga murah pada orang lain. Kita yakin kata kita murah, dah servis kita pun kalau punah ke apa, kita beri masa tempoh dalam masa 3 bulan untuk servis percuma. Kalau ada gapo-gapo kita jamin. Tawaran kita lah bukan nak ngepeng tengah ngajar, tapi nak oyak cerita orang. Tak salah dia kata, Wahabi kata, Allahu Akbar. Hamba tak rela. Hamba tak rela benda tu. Sebab bagi spekar tak ada sakut dengan Wahabi gapo. Demo ada kemahiran. Demo rela pergi ambil kontraktor hak mata ripik tu. Tak saya sebut lah. Hak mata ripik tu rela. Hak tu tak apa lagi daripada Wahabi. Buat kerja. Ni yang berlaku pada hari ni. Hal tu yang panas sikit malam ni tu. Ya, anda minta maaf lah. Banyak kita kata tadi. Tapi hamba nak doa pada Tuhan. Hamba nak doa. Doa pada Tuhan. Nak doa pada Allah Ta'ala siang malam. Sebab kita kena zalim. Biar Allah Subhanahu Wa Ta'ala balas di atas kezaliman dia. Baik, kita segi ayat lagi. Ayat 26. Wa yastahibbu apa? Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihat wa yaziduhum min fadlih wal kafiruna lahum 'adzabun syadid. Allahu akbar. Baik. Wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihat. Dan dia menerima dari orang-orang beriman serta beramal soleh. Terima ke apa? Allah Ta'ala jawab ni. Jawab doa manusia. Doa mana? Doa manusia minta ampun dengan Allah Ta'ala. Dan semua permintaan yang manusia minta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah perkenan sungguh-sungguh doa orang-orang yang beriman, beramal soleh dengan sempurna. Mana kata orang mentauhid ke Allah Ta'ala, dan juga seseorang itu beramal soleh dengan ajaran Nabi SAW, Allah Ta'ala terima gapo dia buat. Cuma bila masa Tuhan nak terima, Tuhan nak bila tu bukan urusan kita. Ayat ni juga dia kata boleh maksud bahawa Allah menerima amal manusia ni. Allah Ta'ala terima. Orang beriman je Allah tak terima. Orang kufur Tuhan tak terima. Benda-benda bid'ah Tuhan tak terima. Apa nak beri pahala ke dia benda bid'ah? Allahu Akbar. Baik. Jadi di sini berapa ramai orang yang beramal Tuhan terima belaka ke? Tak. Allah Ta'ala terima amalan wa amilus salihat, amanu wa amilus salihat, mereka yang beriman Tuhan tak terima. Amalan orang syirik makna dia. Wa amilus salihat, amal soleh Tuhan tak terima. Benda ya bid'ah. Pengajaran penting dalam benda ni, kita kena belajar tauhid dan kita kena belajar lawan kepada tauhid tu syirik tu lagu mana, dan kita kena belajar amal soleh dan kita kena tahu lawan kepada amal soleh tu bid'ah lagu mana. Barulah kita diterima amalan oleh Allah. Wa yaziduhum min fadlih, dan dia menambahi mereka dengan limpah kurniaan daripadamu. Selepas Tuhan terima amalan, Allah Ta'ala akan balas kepada kita berganda-ganda di atas amalan kita tu. Sebab tu Nabi SAW ajar kepada kita supaya kita minta syurga Firdaus. Jangan minta syurga hak nipih-nipih bawah-bawah, jangan. Nabi ajar kepada kita minta syurga hak tinggi sekali. Wal kafiruna lahum adzabun syadid, dan sebaliknya orang yang kafir disediakan mereka azab yang seberat-beratnya. Mana kata kalau tak sel juga dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, tak sel dengan ajaran Allah, tak sel beriman, tak sel dengan ajaran Nabi, tak sel buat sunnah, nak buat juga benda bid'ah, ada arah. Tapi gapo dia Tuhan kata, bagi mereka azab yang cukup pedih di akhirat esok. Wallahu a'lam. Sekadar tu yang malam ni 22 sampalah kepada 20 ni ayat kita. InsyaAllah kita sama esok pada ayat yang ke-27, iaitu jawab kesamaran. Ya Allah Ta'ala limpah ke harta kepada kita semua. Gitulah insyaAllah. Dan kita telah jawab banyak perkara tak soalan dah. Kita jawab belakang tadi. Gapo orang kata tu. Kalau ada soalan dalam ni, dalam TikTok ni, boleh kita tolong jawab. Gapo dia soalan? Kalau ada lah. Jadi Facebook ni kita berhenti sekadar ni dulu, dan kita sama esok sebab Facebook ni dia masuk ke YouTube. Kita nak lekat di YouTube lalu. Jadi mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni jangan mampu lagi.